Masalah yang kami kenal pasti ialah cuaca panas yang melampau. Ramai pelajar tidak selesa berada di luar kerana tidak ada kipas atau sistem penyejukan. Sebagai penyelesaian, kami membina sistem penyejukan menggunakan tenaga air. Kami membuat tapungan untuk menampung air yang jatuh. Hal ini dapat menjimatkan penggunaan air. Cincin air ini berfungsi apabila pam air menyedot air tapungan dan akan disalurkan menggunakan tube silikon. Seterusnya, air akan jatuh ke atas bilah cincin air dan memusingkannya, sekaligus memusingkan pulley wheel. Seterusnya, pulley wheel tersebut akan memusingkan getah gelang yang disambungkan ke motor. Akhir sekali, motor itu akan bersambung dengan konektor dan kunci tersebut. Kipas mini 4 inci, motor 12 volt 5 inci, pulley wheel 1 inci, tube silikon 2 inci, pam air 3 inci, penyambung elektrik 2 inci, dawan 2 inci, gajah 2 inci, batang aiskrim untuk botol no cost. Tahan tenang, papai kayu 4. Jumlah anggaran yang Dengan projek ini, kami berharap dapat menunjukkan tenaga air digunakan dengan kreatif menyelesaikan masalah cuaca panas secara mesra alam dan kuas rendah.